Okey, mulakan. Okey, tandakan satu tempat. Okey. Okey. Buat dia lebih sikit. Okey, lebihkan garisan. Lebihkan garisan sampai ke atas. Buat apa ke bawah? Naik ke atas. Lagi, tak payah tebal. Okey, dah. Lagi. Boleh tak lagi? Tak kena, nanti 120 susah pula. Okey. Okey. Dah. Cukup. Okey, buat 60 darjah. Buat 60 darjah dulu. Okey, asalnya 100. Okey, buat tanda. Itu adalah 60. Okey, sekali lagi. Satu lagi, 120. Buat 120, yang 120. Okey. Okey, garis gunakan sudut 60 darjah. Okey. Yang ni. Okey, yang ni dengan yang ini. Ini 60 kan? Okey, bahagikan dua. Tak payah garis. Gunakan ini dengan yang ni. Okey. Buat satu ukuran yang baru. Pendekkan sikit. Okey, tu. Lebih sikit. Okey, dah. Okey, satu lagi sejak situ. Okey, dapatlah 30 darjah. Okey, gariskan 30 darjah. Alihkan tu. 30 darjah. Gariskan 30 darjah. Ni sini sama sini 30 darjah. Okey, 30 darjah. Dah dapat kan 30 darjah? Okey, itu 30 darjah. Namakan dia 30 darjah. 30 darjah. Okey, satu lagi. Yang kedua, lepas 30 darjah apa? 90 darjah. Asal macam mana nak buat 90 darjah? 60 tambah 30. 60 tambah 30. Cuba sini. Buat tulis. 60 tambah 30 90. Tulis. 60 tambah 60 tambah 30 90. Okey, 60 tambah 30 90. Okey. Jadi di sini yang ini 60, sini 120 kan? Jadi sini sama sini adalah 60 darjah kan? Bagi dua. Coba bagi dua. Jarum kat situ. Jarum kat sini. Jarum kat sini dengan jarum kat sini. Okey. Macam gaya. Okey. Kurang sikit, kurangkan. Okey. Atas sikit. Okey. Buat garisan. Okey, satu lagi. Pangkal lagi dah. Okey. Buat garisan 90 darjah. Macam mana buat 90 darjah? Cepat. 90 darjah. Okey, dapatlah 90 darjah. Okey, cantik. Okey, 90 darjah. Okey, letak 90. Okey, bagus. Satu lagi 90. Soalan yang seterusnya ialah 45. Daripada 90 tulis sini. 90 bahagi 2 45. Tulis 90 bahagi 2 45. Okey. Lepas 90 bagi 2 45. Okey, kita akan gunakan garisan ni dengan garisan ni sebagai perantaran untuk dapatkan 45 darjah. Guna benda ni kat sini dan di sini, nampak? Okey, gunakan. Okay, kita akan bagikan 90 kepada dua bahagian. Tengok lebih sikit sebab dia besar tu. Atas sebahagian atas. Ngam atas dekat nombor tu. Bawah sikit, lagi bawah sikit, bawah lagi. Takut tak jejak ni. Okey dah. Satu lagi. Okey, dapatlah 45. Okey, sekarang gariskan 45 darjah. Gariskan 45 darjah. Okey, garis 45 darjah, cantik. Lepas tu, soalan yang seterusnya, soalan apa? 22.5. Tulis 45 darjah, datang ni 22.5 ialah 45 bagi 2. 45 bagi 2 sama dengan 22.5. Okey, kita akan bahagikan 45 kepada 22.5. Okey, macam mana? Kita akan guna mana? Yang kita dah tunjuk 45 darjah macam ni. Buat kat sini.
Buat ke sini, besar sikit. Buat macam ni. Kau guna apa tu? 45 darjah, tulis. Jangan macam ni, tulis biar langgar garisan. Sebab kita tak tahu, nanti 45 sini, 45. Kan? Okey, 45 darjah, ni 45 darjah. Okey. Jadinya 45 darjah akan dibagi kepada berapa? 22.5. Okey, bagikan. Guna yang mana? Yang ni dan yang di sini, nampak? Okey, cuba guna. Cepat. Cocokkan. Ngam situ boleh. Bawa sikit. Sikit. Dia akan nampak bagi dua situ. Okey, lagi. Satu lagi cocok kat mana? 45 darjah. Okey, dapatlah 22.5. Okey, buat. Cepat 22.5, saya dah frame dah ni. Sini. Tengok garisan, tengok. Okey, buat situ 22.5. Tengok kat sini. Kat sini boleh. Tulis situ 22.5 darjah. Okey, terima kasih. Bagus. Tengok. Okey, ambil protector. Ni guna tu. Okey, tengok. Ngam-ngam 90. Ngam-ngam. Okey, ngam-ngam cantik. Okay. Nampak? Yang saya tunjuk sini. Yang ni 22.5. Yang ni 30 darjah. Yang ni 45. Yang ni 90. Okey, bagus.